Keistimewaan menyimpan emas berbanding simpan duit. Kalau tanya saya lah, untuk simpanan jangka panjang, emas tetap pilihan paling safe. Tengok sampai habis. Pertama, nilai emas terbukti terjamin sejak ribuan tahun. Zaman Nabi SAW, satu dinar ni boleh beli seekor kambing. Hari ini pun satu dinar tetap boleh beli seekor kambing. Kuasa beli emas kekal, tak dimakan inflasi. Emas ni mudah dicairkan. Perlu duit sekarang, boleh jual ataupun pajak dan terus dapat tunai. Bawa keluar negara pun tetap laku. Emas ni memang jadi duit antarabangsa. Sejak zaman berzaman lagi. Ketiga, emas ialah aset fizikal mampu milik. Hartanah perlukan modal besar, betul tak? Tapi emas boleh mula dari 1 gram. Disiplin, 1 gram sebulan, 1 gram sebulan pun sudah cukup bina tabungan yang kukuh. Keempat, simpan emas bermakna kita simpan kekayaan di tangan sendiri. Duit kertas nilainya bergantung kepada kerajaan dan sistem semata-mata. Emas tidak. Emas sendiri atas berat dan ketulinan sendiri. Kelima, emas adalah aset mudah alih. Boleh bawa ke mana-mana dan proses jual dia sangat cepat dan tak perlu tunggu berbulan-bulan macam hartanah. Keenam, emas tiada rekod dalam sistem kewangan. Kalaulah seseorang itu diisytihar bankrupt sekalipun, emas tak boleh dibukukan. Itulah sebab emas dianggap penyelamat kewangan. Inilah sebab saya dan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i yakin emas ini adalah simpanan jangka panjang. Nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Good seperti ini. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun emas. Saya sendiri akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.